Ustaz akan kongsikan satu rahsia ataupun panggil sir dalam bahasa Arab, panggil sir, kita panggil rahsia, itu pintu rezeki. Sir pintu rezeki itu rahsia pintu rezeki, yang mana tuan semua kalau tuan amal amalan ini, pintu kemiskinan anda akan tertutup, atau pintu kefakiran anda akan tertutup dan akan terbukalah pintu kekayaan, pintu kemewahan, pintu keuangan akan terbuka dengan sir rahsia, sir rahsia si pintu rezeki, yang mana dengan sir ini tuan semua akan terbukanya pintu-pintu rezeki. Kita dah banyak dah, ada banyak pintunya, banyak pintu. Jadi kalau kita baca kita amalkan sir pintu rezeki ni, maka akan terbuka semua pintu rezeki. Nah, kalau ikut almarhum Tuan Guru Haji Omar Macam Smart, dia kata, ya Allah Taala sediakan banyak rezeki, pintu-pintu rezeki, ataupun kita kata perkara-perkara yang baik untuk kita, tapi dia kat atas dunia campak satu je. Allah campak satu, tapi yang satu tu akan berebut orang. Bayangkan ramai orang berebut, tapi bila kita amalkan pintu rezeki ni, kita akan dapat banyak daripada orang lain. InsyaAllah kalau anda inginkan amalan ni untuk membanyakkan rezeki anda, banyakkan wang anda, menguntungkan bisnes anda, maka ataupun tertutup pintu kemiskinan atau pintu kefakiran, maka jom join Ustaz dalam sir pintu rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.